Dah nak dekat sangat dah raya ni. Kalau korang tak buat kuih raya lagi, elok korang cari yang simple-simple macam kuih raya cornflake coklat madu ni. Bahan ni tak banyak, 3 bahan utama je. Tak payah pakai oven, tak payah pakai air fryer. Dah jadi kuih cornflake madu coklat kita ni. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita cairkan kita punya butter dan juga madu. Kemudian kita campurkan dengan cornflake. Kita perlukan adalah 1/4 cawan butter. Nak guna margarin pun boleh. Kemudian kita masukkan 2 atau 3 sudu madu. Kalau tak suka manis boleh kurangkan. Kita cairkan dua-dua madu dengan butter ni tadi sampai dia betul-betul larut. Kemudian kita ambil cornflake, letakkan dalam mangkuk besar sikit. Kita curahkan kita punya larutan madu dengan butter tadi. Tak perlu tunggu sejuk pun tak apa, boleh curahkan terus je. Lepas tu korang gaulkan sekata kita punya cornflake madu dengan butter tadi. Lepas tu korang ambil coklat chip. Yang ni saya pakai milk chocolate chip. Bila korang gaulkan, korang gaulkan sampai coklat tu cair sekata semua. Sampailah dia punya cornflake ni dia adun sempurna macam tu. Lepas tu kita ambil paper cup. Nak pakai warna merah boleh, hitam boleh. Lepas tu kita masukkan pakai tangan je. Sebenarnya boleh je nak pakai garpu, tapi saya rasa macam susah sikit pakai garpu ni. Pakai tangan dia lagi senang kalau buat banyak-banyak. Sementara korang masukkan cornflake dalam paper cup ni. Nak bagi tahu yang ni adalah video keempat kita bekerjasama dengan Bank Simpanan Nasional. Sempena nak dekat raya ni, nak bagi tahu Bank Simpanan Nasional ada kempen cabutan perayaan BSN SSP. Semua penyimpan BSN SSP yang mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM500 dan berpeluang memenangi RM20,000 2 orang setiap bulan. Untuk kempen ni bukan saja hari raya, tapi perayaan lain juga diambil kira, macam hari ibu, hari Christmas, hari kanak-kanak dan juga hari Taipusam. Bolehlah korang buka akaun BSN SSP sekarang. Macam ni lah rupa kita punya cornflake bila dah masuk dalam paper cup. Yang ni tak perlu masuk dalam oven, tak perlu masuk dalam air fryer pun. Korang biarkan je kat luar sampai coklat dia keras. Lepas tu dapatlah kita punya cornflake madu coklat. Simple je, selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.